Okey, produk Max Blue ni sudah tembus pasaran 4 negara. Sekarang ni kita berada dekat Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Thailand. Jadi kita bukan fokus dekat dalam Malaysia sahaja tapi kita juga sedang cuba untuk masuk ke negara-negara luar. Okey, ini adalah antara produk Max Blue yang aktif dekat dalam kita punya sistem sekarang. Jadi kalau tuan-puan nak buat pembelian, boleh masuk jadi ahli dan boleh buat pembelian 18 produk ni aktif. Ada dua lagi saya tak masukkan iaitu gula kelapa laut dan juga ada sampuraya. Tapi saya rasa sampuraya tu dah habis stok lah. Okey, ini adalah antara 18 produk yang mana nanti saya akan terangkan satu-satu untuk produk ni. Okey, sepanjang 10 tahun kita berada dekat dalam pasaran ni dah lebih 4 juta botol produk kita yang telah terjual dan kebanyakan produk kita ada kelulusan KKM dan dua produk kita ada sijil halal JAKIM. Itu Habatus Sauda dan juga minyak angin bidara. Okey, dua ni ada halal JAKIM lah. Lepas tu produk kita ni kebanyakannya dihasilkan daripada bahan semula jadi dan juga bahan sunnah. Macam Habatus Sauda, madu, bidara dan juga lain-lain lah. Okey, ini adalah saya tunjukkan bukti sole produk dalam sistem Max Blue. Jadi dalam sistem Max Blue ni, jadi korang boleh buat pilihan produk yang korang nak buat pembelian dan korang boleh tengok benda ni dekat dalam sistem bila tuan-puan login dekat dalam sistem lah. Jadi yang ini saya tunjukkan bukti yang sole produk kita sangat-sangat tinggi. Yang first kali adalah minyak bidara. Yang ini dah terjual lebih daripada 314,925 botol. Lepas tu yang kedua adalah shower gel, bidara dan rose. Dah terjual lebih daripada 319,000. Dah hampir 400,000 dah botol terjual dekat dalam sistem Max Blue. Yang ini belum lagi campur dekat dalam Shopee, dekat dalam TikTok belum campur lagi. Okey. Jadi dekat sini menunjukkan yang produk kita ni high demand dan sentiasa ada permintaan yang sangat-sangat tinggi dan sentiasa orang repeat order setiap bulan. Okey, saya terus ke bahagian produk. Saya akan explain satu-satu produk, 18 produk yang kita ada tadilah. Jadi yang mana ada soalan boleh terus tanya. Saya akan go through untuk bahagian produk ni laju-laju. Okey. Yang first kali adalah Habatus Sauda, dah terjual lebih daripada 2.5 juta botol. Ada halal JAKIM, ada KKM, sesuai untuk korang yang ada masalah hormon tak stabil, jenis ada anxiety, angin, gastrik, sangat sesuai amalkan Habatus Sauda. Satu botol ada 60 biji kapsul. Jadi harga runcit untuk Habatus Sauda RM33, harga ahli RM29.5, dan PV adalah 20 PV. PV ni nanti saya akan explain dekat belakang apa fungsi PV ni. Seterusnya adalah minyak bidara Habatus Sauda, dah terjual lebih daripada 700,000 botol. Ada halal JAKIM, berdaftar dengan KKM dan yang paling penting tak ada campuran kapur barus, selamat untuk bayi dan juga untuk ibu mengandung. Jadi yang ada masalah migraine, anxiety, stres, susah nak tidur malam, korang boleh try sapu kita punya minyak angin bidara. Harga runcit RM20, harga ahli RM18 dan PV adalah 10 PV. Seterusnya shower gel Max Blue yang mana dah terjual lebih daripada 400,000 botol dan kita punya bahan dalam ni adalah bahan-bahan organik, macam tu, bahan-bahan bebas kimia, dia bebas paraben, SLE dan juga SLS. Dan kita punya shower gel ni dia berdaftar dengan KKM, selamat juga untuk bayi ataupun tuan-tuan yang ada masalah kulit sensitif, yang ada masalah kulit kering, boleh try guna kita punya shower gel. Harga runcit adalah RM33, harga ahli RM29.50 dan PV adalah 20 PV. Okey, seterusnya natural deodorant, produk pertama Max Blue, dah terjual lebih daripada 300,000 botol, berdaftar dengan KKM juga dan dalam kita punya deodorant ni adalah kandungan air mawar, tawas dan juga herba lah. Jadi apa yang uniknya kita punya natural deodorant ni, bila tuan-puan spray hari pertama, dia akan kekal nyahkan bau badan sehingga 3 ke 5 hari. Sebab apa? Sebab dia bunuh bakteria dekat kita punya badan. Okey, harga runcit adalah RM33, harga ahli RM29.5 dan PV adalah 20 PV. Seterusnya kita punya natural pomade dah terjual lebih daripada 400,000 botol, berdaftar dengan KKM dan dibuat daripada madu dan juga bunga tanjung. Dan pomade ni dia bukan sahaja untuk bagi cantik-cantik rambut tapi juga untuk kurangkan rasa gatal, yang ada masalah kelumomo, korang boleh try sapu. Harga runcit RM33, harga ahli RM29.5 dan PV adalah 20 PV.
Seterusnya, authentic perfume daripada Max Blue. Yang ini kita dah ada 4 variety dan dalam kita punya perfume ni dia adalah 70% party. Jadi dia sangat tahan lama sehingga 72 jam. Dan kita punya party ni kita import daripada Perancis yang mana bau dia sangat-sangat premium. Okey, harga runcit RM20, harga ahli RM18 dan PV adalah 10 PV. Seterusnya minyak urat sendi, yang ini sesuai untuk korang yang suka bersukan atau yang suka buat aktiviti lasak, hiking, main bola, main badminton, sesuai untuk korang sapu kita punya minyak urat sendi ni lah. Jadi dia adalah tanpa alkohol dan tanpa kapur barus, dan bila korang spray dia akan bagi rasa sejuk yang melegakan. Okey, harga runcit adalah RM49, harga ahli RM45, dan PV adalah 28 PV. Seterusnya kopi kunyit hitam dan halia. 100% biji kopi Arabica dan Arabusta. Dan dalam kita punya kopi kunyit ni dia ada halia dan juga kunyit hitam. Jadi dia bukan sahaja untuk kurangkan craving untuk minum kopi, tapi juga untuk buang angin, melawaskan pencernaan. Jadi korang boleh cuba juga. Okey, harga runcit RM39, harga ahli RM35.5 dan PV adalah 22 PV. Seterusnya, madu habatus sauda, dia ada gabungan dua makanan sunnah dari Al-Quran dan hadis, iaitu madu dan juga habatus sauda. Kita campurkan dua ni, dia 100% semula jadi dan asli dan kaya dengan antioksidan. Jadi madu ni adalah setakat ini adalah produk kita yang termahal lah. Jadi harga kita memang sangat-sangat rendah. RM63 adalah produk yang paling mahal. Okey, harga runcit RM69, harga ahli RM63 dan PV adalah 40 PV. Okey, yang kat bawah ni adalah produk yang terbaru daripada Max Blue yang kita baru lancarkan pada tahun 2026. Yang pertama adalah sabun cuci pinggan organik. Jadi sabun cuci pinggan ni dia berasaskan bahan semula jadi, seperti cuka makan. Jadi dia selamat kalau yang ada masalah tangan sensitif ataupun yang ada eczema, korang boleh try guna kita punya sabun cuci pinggan ni sebab dia tak ada bahan kimia yang bahaya. Jadi boleh juga untuk cuci botol susu dan sayur, dan dia ada bau, dia ada dua flavor iaitu orange dan juga strawberry. Harga runcit RM16, harga ahli RM15 dan PV 2.8 PV. Okey, seterusnya adalah sambal penyet menangis. Yang ni kalau yang suka makan sambal, yang suka makan pedas-pedas, korang boleh try kita punya sambal penyet menangis ni. Harga runcit RM14.5, harga ahli RM13.70 dan PV adalah 3 PV. Seterusnya kurma ajwa Pimia, kurma yang diimport daripada Madinah. Kurma ajwa asli yang sangat berpremium lah. Jadi harga runcit RM33, harga ahli RM30 dan PV 7.7 PV. Seterusnya kacang uyu. Kacang uyu ni kira macam jajan untuk korang beli untuk snacking, untuk tengok sambil-sambil tengok TV ataupun sambil nak bawa pergi kerja kan, letak dalam handbag pun boleh. Okey, jadi dia ada 3 perisa iaitu sirih manis, rompai laut dan kacang kuning. Harga runcit RM9, harga ahli RM7.8 dan PV 2.5 PV. Seterusnya sambal bilis garing kuah. Yang ini ada garing-garing ikan bilis, rasa pedas, rasa masin. Sangat-sangat sedap juga. Harga runcit RM14.9, harga ahli RM13.9. Dan PV adalah 2.5 PV. Seterusnya mandian bunga aura seri. Yang jenis suka mandi bunga, korang boleh try amalkan kita punya mandian bunga. Harga runcit RM7.9, harga ahli hanya RM6.5, dan PV adalah 6 PV. Okey, seterusnya garam kunyit Umi Ani, dia berbuat daripada garam dan kunyit. Jadi dia memudahkan untuk tuan-puan guna untuk masak ayam, masak ikan semualah. Satu paket ni dia adalah 100 gram berat dia. Okey, harga runcit hanya RM3.5, harga ahli lagilah murah RM2.5 dan PV adalah 2 PV. Yang seterusnya kita ada dua perapan, original dan juga premium. Jadi apa beza? Yang premium ni dia ada herba. Dia ada herba. Jadi yang ini sesuai untuk yang nak bakar ayam. Sesuai untuk bakar-bakar. Goreng pun boleh, tak ada masalah. Hanya perapkan dalam setengah jam macam tu dah boleh terus masak. Satu pack ni dia berat dia adalah
140 gram. Okey, harga runcit untuk original RM5.9, harga ahli RM4 dan PV adalah 2.5 PV. Harga runcit untuk premium adalah RM7.9, harga ahli tu RM5.5, dan PV adalah 2.5 PV. Okey. Saya ke bahagian testimoni produk Max Blue. Yang ini adalah kita ambil daripada Shopee dan juga TikTok. Kenapa? Ada orang tanya kenapa jual dekat TikTok juga kan? Sebab kat situ korang boleh tengok real testimoni. Dekat dalam TikTok ni kita boleh tengok real testimoni daripada customer. Korang boleh tengok walaupun korang baru berminat, baru nak tahu pasal produk Max Blue, korang dah boleh tengok dah sold produk berapa. Jadi korang boleh tengok dekat dalam Shopee dan juga TikTok. Okey, contoh Habatus Sauda ni dah terjual 11.8K. Yang minyak angin ni dah terjual lebih daripada 54,000 botol. 54,000 botol. Sorry. Okey, jadi dekat sini juga banyak testimoni yang kita receive daripada customer yang menunjukkan yang diorang sentiasa repeat order. Yang ini kali kedua order, yang ini botol ketiga. Jadi korang pun boleh cuba kita punya